Kumpul mainan, kumpul kenangan. Saya D dan selamat datang ke video SM Collector. Hello guys. Okay, hari ni kita nak unbox dan kita nak review Transformers Blokies. Okay, tapi wave yang kedua. Okay, ini adalah box yang pertama. Wave kedua kita nak buka untuk video kali ini. Okay, ini adalah watak-watak Transformers yang kita akan dapat dalam wave yang kedua. Okay, so main character dia adalah Grimlock. Okay, so ini secret dia. Grimlock dia ada extra equipment. Okay, dan dia lebih menarik lah, okay, dengan equipment yang diberi. Okay, so ada 9 watak Transformers yang kita akan dapat dalam box ni. Okay, tapi ini adalah blind box, so kita akan dapat watak ni secara random. Okay, alright guys, so tanpa memasa jom kita buka sekarang. Okay, so untuk box yang pertama ni kita memang tak tahu kita dapat apa sebab dia adalah first box. Okay, so ini adalah manual dia, ataupun cara-cara nak pasang Transformers yang kita dapat ni lah. So ini antara watak-watak yang kita dapat. Ada Grimlock, IDW. Okay, di page sebelah pula, okay, semua watak-watak yang lain lah. Okay, ada macam-macam watak. Total watak Transformers dalam ni adalah 9. Okay, so semua dia akan tunjuk dekat page ni lah. Macam-macam ada Starscream pun ada guys. Ada Grapple. Okay, memang ditunjuk secara detail. Okay, ada Inferno. Alright, so kita cuma bila kita dapat item tu, kita dapat watak tu, kita just buka page yang kita nak tahulah. Okay, macam mana cara nak pasang Transformers tersebut. Okay, dan yang best kat sini, Grimlock dia ada 2 form. Okay, satu form robot, satu form dinosaur. Okay, yang ini pack yang kedua dia. Okay, dalam pack ni dia akan bagi tapak tangan ataupun tangan dan base. Okay, tapak untuk kita display Transformers tersebut lah. Okay, yang ni dia bagi join sekali. So join ni kita kena pasang sendiri. Okay, dia asingkan join tapak dengan tapak tangan ni dalam satu pack yang berbeza. Okay, so kita akan dapat 2 pack lah. Ini dia punya main pack. Main pack ni bila kita buka barulah kita tahu kita dapat Transformers apa. Jom kita longgokkan dulu. Warna kuning guys. Kita dapat Transformers Grapple. Nice. Warna kuning macam tu. Okay, so macam biasa Blokies dia akan bagi kad macam ni lah, kad bulat ni, ataupun kita panggil dia kad koleksi. Okay, alright guys, tanpa kita membuang masa, jom kita pasang sekarang. Let's go. Okey, dah pun siap kita punya Grapple. Macam guys, cantik kan? Inilah hasilnya selepas kita pasang Blokies Transformers Grapple ini. Okey, memang nice. Alright. Okey guys, itu saja video unboxing untuk kali ini. Kita jumpa pada video akan datang. Bye bye. Thanks for watching.